Bismillah. Seekor ayam dalam 2,5 kg. 2 ekor ayam ni Zu nak perap petang nanti untuk iftar. Zu nak buat ayam golek. Dalam pengisar ni ada bawang merah, bawang putih, halia, kunyit hidup, lepas tu daun ketumbar. Okey, Zu blend semuanya. Serai, ada juga serai. Bismillah. Sos tiram, sos cili. Kalau ayam tu banyak, letaklah banyak. Kicap manis, sos black pepper, cili, sedikit kunyit debu. Zu tadi dah letak kunyit hidup. Kunyit hidup tu dia color dia tak ada, dia ada bau yang wangi saja. Color dia sikit je ada. Garam bukit, garam tak perlu banyak. Dia kalau masin tak sedap. Gula Melaka, Zu letak ni nisan. Orang Terengganu dia ada nisan. Gula kabung, semua boleh lah. Nak tumbuk pun boleh, nak blend pun boleh. Zu hancurkan macam ni saja. Nanti Zu akan perap ayam ni. Gula, ikutlah resepi ni. Kalau dia manis sedap. Dah siap semua tu, kita pun ratakan rempah ni semua. Ayam ni kita cucuk-cucuk sikit dengan garfu. Bahagian dada tu cucuk banyak-banyak. Nanti rempah tu cepat dia serap. Bila kita makan tu dia rasa sedap lah. Okey, lepas Zu cucuk tu, Zu masukkan semua rempahnya. Okey, ikat macam tu. Dia tak seksa pun. Okey, kemudian Zu akan perap. Satu ni Zu akan perap dalam frozen. Nanti petang balik kerja Zu nak bakar. Lepas tu yang satu lagi ni Zu nak buat ni frozen. Nanti 2-3 hari lagi kalau Zu nak buat, Zu ambil je, senang. Okay, untuk proses cepat, Zu akan guna periuk ni, pressure cooker. Ini ayam ni Zu baru keluarkan dari peti ais. Zu perap selama 5 jam. Okey, sekarang dah balik kerja kan, Zu nak bakar dulu ayam ni. Zu nak buat proses yang mudah. Mula-mula Zu nak masak dulu dalam periuk pressure cooker tu, separuh masak. Lepas tu Zu akan bakar dalam oven. Bismillah. Muat 1 ekor. Antara periuk yang paling lasak Zu guna dalam bulan Ramadan. Okey, pastikan butang ni dia straight macam ni supaya dia kekal wap dalam tu. Okey, kemudian bismillah. Okey, buka. Lepas tu Zu akan tekan. Ikutlah terpulang, boleh tekan yang mana korang nak steam ke